Tukar semula kepada GST, SST terlalu banyak ketirisan dan penipuan. Demikian tegas seorang pemerhati yang senada dengan kesaan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin agar kerajaan mengembalikan semula pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST demi memperkukuhkan ekonomi negara. Jelas pemerhati sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST didakwa masih mempunyai banyak kelemahan apabila wujud pelbagai bentuk caj tidak telus dan kekeliruan dalam pelaksanaannya sehingga memberi kesan kepada pengguna. Menurut pemerhati, GST yang diperkenalkan sewaktu era kepimpinan Datuk Seri Najib Razak sebelum ini dilihat lebih teratur dan telus selain mampu mengurangkan manipulasi cukai oleh peniaga yang cuba mengambil keuntungan berlebihan. Tambah pemerhati, kerajaan juga akan memperoleh hasil lebih stabil melalui sistem berkenaan sekaligus membantu negara berdepan krisis ekonomi atau peningkatan beban subsidi pada masa hadapan. Tegasnya, kerajaan Madani tidak perlu malu untuk mengembalikan semula sistem tersebut dan boleh menggunakan nama berbeza selagi kaedah serta struktur percukaian masih berteraskan pelaksanaan GST demi menjaga kepentingan rakyat. Berita 757 sebelum ini berulang kali mencadangkan SST digantikan semula dengan GST bagi memastikan sistem percukaian negara menjadi lebih cekap, telus dan stabil demi menampung keperluan hasil negara dalam jangka masa panjang.